So kat sini ialah Boya Mini 2 wireless microphone untuk smartphone korang, dan saiz dia memang sangat kecil. Untuk yang versi kedua ni, dia ada upgrade sedikit lah in terms of dia punya spesifikasi. Dari segi dia punya battery life, dapat 6 jam sekali penggunaan. So kalau korang nak buat vlog, boleh katakan almost one day, lepaslah 6 jaman. Kalau tak cukup satu, boleh tukar lah, sebab dia ada dua transmitter yang korang boleh guna. Receiver dia pun kecil, korang boleh tengok yang jenis USB-C. Dia ada version yang lightning kalau korang masih menggunakan iPhone 14 yang ke bawah. Dia punya transmitter pun memang sangat ringan, 5 gram saja. Memang kalau korang pakai ni, memang korang tak perasan lah, orang tak perasan korang pakai mikrofon. Dia punya mikrofon ni pun dilengkapkan dengan AI noise cancelling dan boleh cancel setinggi 40 dB. Dan yang paling penting sekali, audio quality yang direkod ialah high quality 24 bit at 48 kHz. Peserta pun dia dilengkapkan dengan app iaitu Boya Central, yang korang boleh adjust macam-macam dalam dia punya app ni. Dan antara yang korang boleh adjust dalam app ni ialah dia punya gain, dia punya noise reduction. Lepas tu dari segi dia punya EQ. So korang boleh dengar lah mikrofon test untuk Boya Mini 2 ni. Testing 1, 2, 3. So guys, inilah cubaan mikrofon Boya Mini 2. So cubaan 1, 2, 3. Cuba cubaan 1, 2, 3. Cuba cubaan 1, 2, 3. Sekarang ni saya off dia punya noise reduction. So ni korang dengar pula yang ada noise reduction. So, saya tekan saja button dekat sini. Nak on dia punya noise reduction, ada button dekat dia punya mikrofon ni, tekan saja. Kalau noise reduction dah on tu, dia akan menyala berwarna hijau lah. Cuba cubaan 1, 2, 3, cuba cubaan 1, 2, 3, cuba cubaan 1, 2, 3, cuba mikrofon, cuba mikrofon. So, saya off balik dia punya noise reduction, nanti dia akan bertukar berwarna biru semula. So sekarang ni noise reduction off. Tapi dia punya noise reduction ni korang boleh adjust lagi dia punya level of reduction tu dekat dalam dia punya app. Sekarang ni saya tengah guna EQ vocal boost. So dia akan boost kita punya suara lah. So cubaan 1, 2, 3, cuba cubaan 1, 2, 3, cuba cubaan 1, 2, 3. Tapi still korang boleh custom EQ yang berlainan lah dekat dalam dia punya app. Jadi guys, kalau korang berkenan dapatkan Boya Mini 2 ni, korang boleh dapatkan sekarang.